Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Dah lama tak upload ke channel YouTube Bang Wee and Family. Kali ni kami berkemping. Hari ni adalah berapa bulan ni? 29 Mei. Betul? 30 Mei. 30 Mei 2026 hari Sabtu. Saya sekeluarga berkemping lagi sekali. Ini adalah kali pertama kami berkemping untuk tahun 2026. Last camping dekat Gopeng 310. Itu pun tahun lepas. So kami gerak daripada Putrajaya pukul 8 pagi sampai dekat Kampar ni lah, dekat Pak Uda campsite pukul hampir 1 tengah hari. Punyalah jam. Kalau nak ikut dalam 3 jam macam tu lah, tapi sebabkan jam, so sampai agak lewat sikit. Tapi Alhamdulillah selamat sampai. Campsite Pak Uda ni dia agak ke dalam sikit, jalan agak sempit jugalah, tapi kereta boleh masuk. Kali ni kami lari sekejap dari kesibukan bandar dan datang berkemping di campsite Pak Uda, Kampung Sahung, Perak. Dengan suasana kampung yang tenang, sungai yang jernih, pemandangan hijau yang menyegarkan mata, memang sesuai untuk healing dan luangkan masa bersama keluarga dan juga kawan-kawan. Dari jalan besar nak ke campsite ni mengambil masa sekitar 5 hingga 10 minit melalui jalan kampung dengan pemandangan pokok getah, kelapa sawit dan juga kebun durian. Dah sampai, jomlah kita turunkan barang, unload barang. Lepas tu kita jalan-jalan tengok apa yang best dekat campsite Pak Uda ni. Okay, ni kita orang punya mainan baru. Jom kita tengok apa dia. Okey, dah ni lebih kurang pukul 5.30 petang lah. Alhamdulillah. Tadi kita orang sampai sekitar hampir pukul 1 tengah hari. So, punggah-punggah barang semua, set up kemah hampir 4.30. Pukul lebih kurang 4.30 lah baru settle. Lama kan, sebab apa? Terlupa. Terlupa cara nak pasang lah. Sebab lama sangat tak camping. Last kita orang camping tahun lepas. Tu pun tak ingat bulan berapa. Itu dekat Gopeng 310. Itulah last kita orang camping. So tahun ni bulan 6, penghujung bulan 5, baru kita orang start camping balik. Dekat mana? Ni lah, campsite Pak Uda yang terletak di Kampar, Perak. Kejap lagi saya akan bawa korang semua pusing-pusing tengok apa yang ada dekat campsite Pak Uda ni. Dekat sini kan dia ada dua zon lah, zon A dan juga zon B. Kita orang di zon B. Tapak saya hujung sekali, tapak B5, bersebelahan dengan Singki, plug point dekat atas sana. Tapi dekat sini kata CEO dia, plug point untuk campsite ni, untuk tapak kemah, untuk setiap tapak dia punya plug point untuk kegunaan ringan sahaja. Nak charge handphone, kipas semua tu boleh lah. Kalau nak guna rice cooker, portable aircon tak boleh, sebab dia punya, mungkin dia punya watt dia tak cukup tinggi lah. Kalau nak pakai rice cooker, Pak Uda kata kena pergi guna dekat surau. So jom kita pergi tengok apa yang ada dekat campsite Pak Uda ni. Let's go. Untuk camping kali ni kita orang menggunakan tali ni, dia panggil tali, dia jenis puller lah. So senang nak tarik, nak pasang kemah, nak tegangkan kemah sangat senang, sangat mudah. Nanti ada masa saya akan tunjuk kepada korang semua macam mana cara nak guna puli ni. Senang, memang function teruk lah, berbaloi kalau korang beli. Ok, ni kita punya tapak lah B5. Dia betul-betul menghadap sungai. Dia punya sungai dia pun taklah besar manalah, dia biasa aja. Sesuai lah, dia untuk budak-budak, air dia pun taklah laju sangat. Untuk zon B ni kan, dia ada macam 2 tingkat lah. Yang ni kita orang di bawah, ini di bahagian atas. Atas pun ada singki, ada plug point juga kat atas tu, boleh tarik pergi ke kemah. So untuk zon B, ni B5, 6, 7 dan seterusnya lah.
Untuk camping kali ni kita orang masih setia dengan ni lah, kemah daripada Payung Camp lah, Village T-Rex. Okey, untuk pemandangan daripada atas macam ni dia punya suasana dia. Ini di bahagian atas, itu di bahagian bawah. Yang ni tapak B5, yang ni tapak B4. Untuk camper yang ambil tapak bahagian atas ni kan, sangat dekat dengan parking kereta. So kereta boleh park kat sini. Ni lah, korang punya tapak campsite ataupun tapak kemah dekat sini je. So ini adalah kawasan parking untuk zon B lah. Kereta boleh park dekat sini. Okey, ni dia punya kawasan tandas di zon B lah. Ada 2 tandas untuk wanita, 2 tandas untuk lelaki. Untuk dia punya tandas dia memang A lah, memang bersih. Lepas tu dia punya tempat buang air besar jenis duduk, lengkap dengan dia punya shower dan juga pipe air. Okey, sebelah sini adalah campsite untuk zon A. Ni dia punya kawasan sungai dia. Dekat sini juga disediakan kemudahan surau untuk perempuan dan juga lelaki. Dekat belakang saya ni dia macam mini kedai runcit lah. Dia menjual barang-barang asas seperti tepung, betul sardin. Ada juga dengan air mineral dan juga air minuman berkarbonat. Dan yang paling penting ada juga jual ais ataupun air batu lah. Satu beg tu harga dia RM2. Daripada kemah kita orang ni kalau nak turun ke sungai, dia ikut laluan ni. Dia agak licin jugalah. Dia tak ada tangga, dia orang sediakan macam batu-batu ni lah. So sungai dekat sini lah. Adik makan apa? Adik makan Maggi tapi dia ada carrot. Ui, sedapnya. Selamat pagi Kampung Sahum, Perak. Ini hari kedua kami berkemping dekat sini lah. So semalam tak banyak aktiviti yang kita orang buat. Masak awal, kita orang makan malam awal lah semalam. Kita orang makan kuota goreng. Kuota goreng, betul ada fry sikit. Tidur pun awal sebab agak kepenatan. So untuk hari kedua ni kejap lagi mungkin akan mandi sungai. Lepas tu kita orang nak pergi lunch dekat tu lah. La Cottage, makan dalam sungai katanya. Tengok Google review macam best tempat tu. Katanya daripada sini lebih kurang dalam 7 minit. Hari ni tak masuk tengah hari lah. Kejap lagi kita akan pergi makan kat situ. Tu petang nanti mungkin tengok sambung mandi sungai balik lah. Dekat sini dia punya suasana malam dia tak terlalu gelap lah. Sebab dekat sini dia orang pasang juga lampu di sekeliling campsite ni. So dia cerah lah. Nak ke tandas pun mudah. Dekat singki pun ada lampu. So okey lah dekat sini. Best tak? Best. Rendam kaki tapi macam nak dalam je. Ni petrol. Macam nampak kilat. Oh. Sana. Okey, dah ni sekitar pukul 2.30 petang lah. Kita orang baru balik makan dekat La Cottage Cafe and Chalet. Tak jauh daripada sini lah, lebih kurang 7 minit. So hari ni yang kata apa, cuti daripada masak untuk tengah hari untuk hari ni. Kami pergi makan dekat luar tadi. So tempat tu pun memang best lah, menyediakan makanan kampung. Dia ada banyak set lah. Set ikan siakap, set ikan bawang pun ada, patin pun ada, udang galah pun ada, dan makanan laut pun ada, jangan risau. So sekarang ni nak bawa Naurel, dia nak pergi
mandi sungai. Dah tak sabar ni, excited nak mandi sungai. Asyik mandi sungai je. Ya. Sejuk. Ada sekejap lagi nak berenang dan menyelam. Walaupun lokasinya agak jauh sedikit dari ibu kota, perjalanan ke sini ternyata sangat berbaloi. Apa yang menarik, kawasan campsite ini turut dikelilingi pelbagai tanaman buah-buahan dan juga hasil kampung seperti pulasan, pisang, limau nipis, cempedak dan juga durian. Malah terdapat juga tanaman ubi kayu serta bunga kantan yang menambahkan lagi keunikan dan keindahan suasana dekat sini. Ada, habis dah. Kau minyak ya, nak? Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ini adalah hari ketiga di mana hari terakhir kami berkemping dekat campsite Pak Uda ni. So semalam kita orang masak nasi goreng je. Nasi goreng tu orang kata nasi lebihan daripada kita orang makan dekat La Cottage Cafe and Chalet tu. So lauk-lauk dia pun lebih. Kita orang bawa balik, buka balik. Kita orang malam semalam makan yang tu je dengan goreng cucuk. Cucuk segera tu kan, cucuk udang. So hari ni cuaca alhamdulillah sepanjang kami berada di campsite Pak Uda ni cuaca sangatlah baik. Hujan tak turun dan hari ni nak balik pun masih lagi cuaca panas ni. So overall camping dekat campsite Pak Uda ni dia best lah. Dia sangat tenang, sangat mendamaikan sebab campsite Pak Uda ni dia terletak di hujung sekali nak ke Pos Dipang dekat Kampung Sahom ni. Sempat berborak dengan Pak Uda tadi, CEO campsite ni. Katanya campsite ni baru je buka sekitar 2 tahun macam tu lah.
Kalau main musim durian, dapat makan buah durian yang fresh dekat sini. So untuk pagi ni kami breakfast lewat sikit lah. Brunch, makan sarapan pagi, merangkap makan tengah hari, masak nasi, goreng telur dadar sikit dengan sambal ikan bilis. Dan juga ada juga bilis goreng. Cukuplah, alhamdulillah. Itulah rezeki kami hari ni. Macam untuk Naurel, dia makan spaghetti. So hari ni ingat nak check out dah petang sikit kot, sebab katanya boleh check out selewat-lewatnya 5 petang. Tengoklah lepas dah makan nasi ni, sekarang pun dah hampir pukul 10 pagi. Lepas ni kita mandi sungai dulu. Dah settle mandi sungai, kita kemas pelan-pelan, kita balik ke Putrajaya. Terima kasih kerana menonton video kali ini. Jumpa lagi dalam video akan datang.